Okay, Assalamualaikum kawan-kawan nak info sikit dengan korang sedikit ilmu lah yang kita tahu Kalau korang ada road yang tak pakai lah, korang jangan terus buang ni contoh road yang tak pakai, dia punya ring dah patah kan. Korang dah tak gunakan dah. So, ini belakang dia. Contoh ni road korang potong dan masukkan di dalam road teleskopik ni. Ni road pacu udang lah ni. Jadi untuk road yang panjang tu, korang cuma potong, cuma buang. Jadikan 5 je, 5 ruas. Ringan. Tu dia dah siap untuk sesuai untuk macam udang galah lah. Untuk kolam lagi memang syok jadi apa ni tip-tip yang kita bagi ni untuk memudahkan korang lah kan. Tak kisahlah kalau korang nak follow ke tak nak follow ke kan. Yang belakang ni korang gam lah sikit. Korang gunakan gam 3 second, korang gam. Kadang-kadang kayu dia ni keput. Okey Ada road yang tak pakai, jangan korang buang. Boleh dijadikan untuk sedap memancing udang galah kolam. Okey, ringan ringan.